4 individu ditahan dan lebih 50,000 bahan peneraan seksual kanak-kanak CSAM dirampas menerusi operasi Cyber Guardian. Bahan lucah berkenaan disimpan dalam pelbagai peranti elektronik. Operasi dilancarkan Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman di Selangor dan Pulau Pinang. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Khan Maidin PC berkata, suspek berusia 26 hingga 49 tahun terlibat dalam aktiviti mengakses, menyimpan dan berkongsi bahan pornografi. Suspek dalam kes ini terdiri pada golongan pejabat awam, accountant, web designer dan protegi. Ini tenaga pengajar pemasangan Wi-Fi sebuah syarikat swasta. Modus operandi suspek menggunakan peranti elektronik dalam talian bagi mengakses dan mendapatkan bahan-bahan CSAM. Kebanyakan bahan pornografi berkenaan disimpan dalam hard disk, telefon bimbit, komputer riba dan iPad. Suspek disiasat di bawah Akta Kanak-Kanak 2001, Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017. Operasi Cyber Guardian diketuai Pasukan Polis Singapura dan selain Malaysia dan Singapura, operasi bersepadu ini turut membabitkan Thailand, Jepun, Korea Selatan dan Hong Kong. Di Malaysia, operasi dilancarkan pada 20 Mac melibatkan 46 pegawai dan anggota polis. Ia mendapat sokongan daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan bantuan teknikal K9 PDRM.